untuk saya lah, secara peribadi saya boleh katakan ini adalah sebuah filem masyarakat yang mungkin secara khususnya mungkin orang orang Perak akan lebih relate, tapi saya rasa secara general semua orang boleh relate sebab saya rasa ia dekat dengan masyarakat. Isunya, hubungan kekeluargaannya, adik-beradiknya, isu pandangan masyarakat ataupun orang-orang kampung di sekitar itu yang mungkin menghukum tanpa menilai yang betul-betul apa yang terjadi. Jadi benda-benda tu berlaku di kalangan kita, di sekeliling kita. Jadi saya rasa isu yang diketengahkan sangat dekat dan disampaikan dengan cara yang santai dan menghiburkan mudah-mudahan. Ya, cabaran utama nak melayan kerana orang gila kat dalam ni. Sebab semuanya gila. Tapi seronoklah apabila kita bekerja dengan kawan-kawan yang kita suka, kita bekerja dengan pelakon-pelakon yang serius dengan kerja mereka, karya mereka, naskah mereka. Masing-masing cuba untuk memberi input untuk menjadikan barang tu best, filem ni best. Jadi satu pengalaman yang menarik, tak ada masalah dari sudut chemistry, masing-masing faham dengan perwatakan masing-masing. Ya, satu benda yang seronok untuk kita buat lah.